untuk mendapat pertimbangan dan sokongan. Kemudian latar belakang kita dah buat bengkel 18 Februari 2025. Kemudian juga pada 24 Februari kita buat bengkel bersama ABC, dan kemudian pada 13 Mac Prof kita dah buat bincangan dengan penasihat luar Prof Abdul Rahman dari UPSI. Nama ni semua kita skip Prof dalam latar belakang tu, nama-nama penasihat. Dan hasil dari bengkel-bengkel dan perbincangan tersebut, PLO hasil semakan dan juga PEO dilampirkan. Mohon pandangan semua ahli masyarakat. Mempunyai yang tadi macam sama lah. Mula ayat dia. Teori kompleks pada tahap asas tu. Itulah. Teori kompleks. Pengetahuan tentang ilmu pengajaran Al-Quran dan Qiraat dan teori kompleks pada tahap kompleks tak payah aku, dan teori-teori berkaitan apa? Kena jelaskan. Pada tahap asas sedang melaksanakan tugas berkajian yang bervariasi. Dia terlibat kajian ni. Ya. Kajian bervariasi untuk level diploma. Kalau berhenti setakat Qiraat saja tak boleh ke? Kemudian pengetahuan tentang ilmu pengajaran Quran dan Qiraat pada tahap asas. Ini diploma kan? Ya. Teori ini mungkin dia lebih kepada teori bacaan. Teori bacaan apa Qiraat. Sebutlah. Dan teori bacaan Qiraat pada tahap asas. Tak kena sudah. Dalam melaksanakan tugas dan kajian yang tak payah aku. Itu yang kita tanya tadi. Dan terus stop ke asasnya. Baik. Berupaya untuk mengatasi konsep umum teori prinsip operasi apa ni? Operasi apa pula? Kalau ikut dia mapping tadi, ada mapping PO1 ni dimapkan kepada PLO3. PLO3 adalah practical skills kan. So kalau ikut statement PO tu tak match dengan sebab tadi kita dah buang kajian tu. Oh. Dia memang praktikal dia terhadap kajian ke? Dalam melaksanakan tugas sudah. Sampai tugas. Tugas apa? Tugas imam. Contoh. Kan kita kata praktikal dia adalah lebih kepada membaca tu lah kot. Tak, sebab dia Qiraat ni dia ada banyak teori lah dalam Qiraat 14 tu. Memang diberikan diploma pun mereka belajar sama. Dan itu tak apa maksud saya, sebab kita nak mapkan PO1 tu Dengan tadi kepada PLO3. PLO3 adalah practical skill. Jadi statement yang dekat sini disebabkan dia nak map kepada practical skill, dia letaklah melaksanakan tugas atau kajian yang bervariasi yang berkaitan mungkin boleh tu. Tugas yang berkaitan. Kajian apa? Tugas berkaitan sudah. Kajian tak payah. Okey. Ya, kalau itu boleh lah. Dia map lah dengan PLO3. Nanti doktor tambahlah kat ujung tu kan. Okey, baik. Dalam kurungan PLO tu kan. Penyelarasan Okey, yang kedua berupaya untuk menepati konsep umum teori dan prinsip operasi dalam Al-Quran dan Qiraat dalam konteks yang jelas dan menguasai. Ini pun kita buang perkataan berupaya untuk tadi duduk dekat general statement kan. Pasti konsep umum teori prinsip. Dia pun tetap pengawas kan. Sebab yang di asal tu lah kot pengaruh dengan prinsip operasi. Tadi kita kata buat operasi. Operasi kita buat. Prinsip dah kan. Macam tadi ya, operasi buat. Okey. Okey, apa ayat dia sama kita pasti konsep umum teori dalam ilmu Al-Quran. Kat tu ya. Okey, kat sini dipetakan kepada PLO4. Dan jelaskan. Sini dipetakan kepada PLO4. Jadi kalau PLO4 dengan statement PO2 ni saya rasa tak sesuai kot. Betul tak? Ni dia map ada dalam jadual ni.
Kata bawah. Dada bawah, PEO 2 dipetakan kepada PLO 4. PLO 4 adalah interpersonal skills. Dalam diploma pekerja Ni. diploma pekerjaan tadi ada yang ni. Ada kan? Awak tak follow hak tu kan? Follow yang diploma pekerja Islam. Ayat dia Prof. Ayat-ayat tu. Bukan dia. Ha, Ni pun sama macam cari danda dengan PO 1 kan? betul. Kan? Follow yang tukang yang berkaitan je. iya. Pasal yang nombor 2 tu buang. Pasal level diploma ni, mari ikut hak tadi ya. Kan? Ambil yang tu. Semua PLO sama. Ya, cuma yang ni pengajian Islam, yang ni Quran dan Qiraat, itu je. So kita lulus dengan penambahbaikan ah. Ikut yang pengajian Islam tadi nah. Page hilang mana pula Alif. Pas 4, page 5, tak ada. Kita cari yang tertinggal. Cari yang tertinggal and then Jalan kita make sure kan ikut DPI lah. ikut DPI lah. InsyaAllah. Banyak Prof. Maaf. Okay, next. Dah banyak sangat memang lagu tu tertinggal. Tak lama. Dr. Hadi, Ya. nanti tolong tengok juga yang PO yang nombor 4 ni sebab dia kita memperoleh ciri Kata ikut DPI. ha, DPI. Kita PO. dah kita check yang ni. Kami. Okey. Tu yang saya tak tepuk lah tu. Okay, next. Alhamdulillah. Seterusnya, Terusnya. ijazah sarjana muda Al-Quran dan pengajian qiraat. Baik Prof. Jadi Sekali tentang untuk mohon pertimbangan lah dan juga sokongan. Jadi beberapa bengkel dan juga pembentangan bersama dengan penasihat luar telah dibuat bagi menilai lah dan juga melaksanakan PO dan PLO program tersebut. Jadi hasil dari semakan dan juga pinggir-pinggir yang dibuat seperti mana dilampirkan. Mohon pandangan semua ahli negara. Selarasnya kita selaraskan boleh. Ya. Baik, insyaAllah. Berkemahiran interpersonal dalam amalan praktika. Dalam bidang qiraat tu kena ada lah. Dalam bidang pengajian Islam dan qiraat kena ada. Mempunyai berkefahaman kaya ni dalam tentang ilmu tahfiz dan qiraat. Ini apa tahfiz kan? Tahfiz ini adalah proses. Al-Quran tu yang konten. Ilmu tahfiz kan ilmu Al-Quran. Program dia pun program. Nama dia tak ada tak. Sarjana muda Al-Quran. Dan pengajian. Bukan ilmu tahfiz. Ilmu qiraat. tahfiz tu ilmu Al-Quran dan ilmu qiraat. Tahfiz tu adalah proses. Betul kan? Tentang ilmu Al-Quran. Atau ilmu hafasan, Prof. Ilmu hafasan Al-Quran, ilmu hafasan Al-Quran. Ada dia berkefahaman mendalam. berkepahaman. Faham ke? Beri dekat atas. yang mempunyai Embel tu dekat atas. Kalau dia kena berkefahaman lah. Berkefahaman. Secara mendalam. dia mendalam tak bidang muda-muda. Ya. Sarjana mendalam lah. Mana buah mendalam lah, berfahaman lah. Tadi Usuluddin ada tak? Ya, Yang Usuluddin tadi ada? ada. Oh, ikut yang tu je lah. Dia tak mendalam. Dia prinsip. Boleh tak ikut yang Usuluddin. Cuma hal ni ubah jadi ilmu Al-Quran dan qiraat. Yang lain itu sama. Yang ni takut pening kok Prof kalau kita ubah semua. Kompleks.
Kompleks ada lagi ya dia bidang sama. Perempuan itu ada Komplek hijab kuning ya. Yang lain-lain okey itu kemahiran personal tu biasa. Mampu. Mapping lah tadi sebab kita tengok PO2 dimapkan kepada PO4 sahaja, tapi kat sini kita sebut pasal ethics and professionalism. Semak mapping lah. Ya. Kena ada lah. 1, 2, 3 apa semua tadi tu. InsyaAllah nanti Selari lah ya. kita buat penambahbaikan kita ke pengesahan. Yang tu yang perlu meeting macam ni. Sebelum. Jadi penapis lah untuk yang senat tu nampak cantik lah kan. Okey, lulus dengan penambahbaikan. Mesti PJK dengan ADC check dulu no? Dengan yang ubah tu. Next. Dah habis dah. 56. Master pengajaran Al-Quran. Baik, Prof. Jadi yang ni pun samalah. Kita tentang untuk mohon pertimbangan dan sokongan di beberapa siri bengkel dan juga pemenangan. Yang ni pun yang umum sama. Maknanya ada ayat umum atas. Lepas tu merangkumi itu buang mempunyai pengetahuan dalam mendalam. Ni cantik pula. Mempunyai pengetahuan mendalam dan sarjana. Dan analytical dalam bidang pengajian Al-Quran. Bidang tu betul ya, bidang pengajian Quran. Ya. Yang ni orang Arab ni pengurusnya. Dia inovasi lah mungkin. Dia buat serta dulu, lepas tu baru dan. Lepas tu dan dulu, lepas tu berserta kan. Betul Arab tadi. Dan atas tu okey. Koma lagi, serta lagi. Tapi Arab boleh buat terang ni. Hebat. Satu lah teringat guna. Oi, kita sini saya ingat Proyaya kita dulu kalau mesyuarat UM, kalau mesyuarat bulan puasa, makanan tu diganti dengan kurma tu. Kenapa sini tak ganti tu? Amboi. Makan ke? Buat boleh? Beli kurma kecil tu, setiap kali mesyuarat bagi. Second khawatir takut termakan. Termakan. Ada kena steal lah. Petik di pokok banyak orang. Ni mesyuarat akan datang carilah kurma kecil tu. Bagi sebab tu ganti kepada makan tu. Raya lah. Raya. 25. Oh, Dah saya dulu, saya ingat bulan puasa jenuh himpun buah kurma. Mesyuarat UM tu. Setiap kali mesyuarat, buah kurma. Tapi hak kecil lah, aku tak kecil. Jadi lah kan. Kurma buat banyak lah. Pasal apa? Bajet buat kalau mesyuarat hari lain kita ada makan. Zaini senyum je. Dia fikir aku nak beli duit mana. Buat 3 tak buat sunat. Benar hari baru duk fikir mesyuarat bulan puasa lega. Tak payah jamu. Okey, dengan penambahbaikan tu, bukan okey saja tu. Penyelarasan dengan yang lain-lain. Buang kurma, aduh. Terusnya PO PLO masa pengajian Al-Quran. Okey, baik. Jadi kita kerja ini dibentangkanlah bagi program jasa sarjana pengajian Al-Quran. Yang ni tu ya, Proyaya. Yang ni kita boleh jual ni. Pengajaran kan pengajian ni? Ada pengajaran dan pengajian. Tadi pengajaran. Tadi pengajaran.
baik jadi dibentang untuk mohon pertimbangan dan juga sokongan beberapa siri bengkel dan juga perbincangan dengan penasihat luar telah dilakukan oleh Pak Semakan, CEO dan CEO program ini. Dan hasil daripada bengkel-bengkel dan perbincangan itu dilampirkan. Mohon pandangan semua hasil masyarakat. Pendek cerita macam tadi jugalah. Ya. Buat penambahbaikan berdasarkan kepada komen-komen yang tadi. Kemudian lepas buat hantar ke ADC dan juga PJK untuk semok ataupun buat bersama-sama pun tak apa. Ini untuk senat akan datang bila siapa? 25 bulan Mac. Hari ni berapa bulan dah? Ada ni. Itulah Prof, kalau hasrat kami itu nak bagi cepat selesai lah kan. Betul. Tidak kerja lain pula. Tak selagi tak lulus kat senat itu jadi tertanggul kan. Betul. Dah lah kot. Kalau ikut tu dah lah. Buat jam sikit kan. Saya ingat Mai buat sekali, bagi Fidah ada dengan tim, PJK ada tim. Kami cuba Sosial dulu nanti kami bentuk. Tapi tambah baik tu jadi lambat tu. Patut buat sekali je. Buat sekali je. Mana? Tapi kalau nak buat dulu pun bagus juga. Itulah. Saya balik ni saya akan brief kepada semua penjelasan tu. Buat dan lepas tu. Saya amat risau. Pasal penjelasan dia tak main. Dia tak tahu apa yang kita bincang. Dan adakah Prof Hadi boleh menjiwai dan boleh transfer kefahaman itu kepada mereka? Nanti kan kita bentang bersama dengan pakar-pakar kita. Jadi saya akan cuba sampaikan. Kemudian nanti kita bentang dan semua pakar beri pandangan. Takut ada yang tertinggalkan, saya terpandang. Saya dulu pengalaman lah. Kalau jadi dekan kan, yang pertama, kes lagu ni saya akan bawa mereka. Kes itu benda. Kalau saya tak buat mereka, saya akan buat sendiri. Pasal kalau kita habaq, tak lagi, dia tak faham. Dia tak faham apa yang kita nak habaq tu. Jadi saya takut yang tu berulang tu. Jenuh. Kita dah bincang lumat lah di sini. Kalau benda tu tak berlaku, pergi sana. Lagu tu, tapi itulah. Jadi kita cuba nanti masa bentang tu pakat lebih pandangan untuk yang akan datang lah, saya ingat untuk paper yang macam ni mereka boleh standby di luar, lepas tu mereka masuk, mereka dengar, mereka buat terus untuk akan datang lah. Untuk kalau ikut sekali pun okey juga Prof. Boleh. Selain snack kan dia masuk. Untuk boleh lah, ini kes ni kan, kalau yang lain pun sama lah. Okey, terima kasih Dr. Hadi dengan panjang lebar dan juga sabar untuk buat pentangan. Ada lagi? Ada satu lagi berkaitan dengan takwim kita nak endorsekan di sini, nak perakukan di sini. Sebelum ni kita tak masukkan disebabkan itulah berkaitan dengan fungsi dan sebagainya, dan setelah dipersetujui JKPPP ni masih disekretariatkan oleh pihak PJK. Jadi kami keluarkan takwim lah. Baik. Jadi kalau peraku kita akan guna pakai takwim ni. Apa nama? Setiap bulan ada. Kalau ikutkan sekarang ni kita ini 18 Mac ni sepatutnya yang dah masuk yang ke-8, tapi kita kan dah postpone banyak kali, so kita berada di yang ke-7. So yang ke-8 tu rasanya insya-Allah yang untuk syariah lah, sebab syariah tak masuk lagi. Kan? Itu kita akan syariah dah masuk lah. Syariah tak masuk lagi. Tak masuk JKPPP lagi. Nak masuk next JKPPP program PO PLO tu. Okey. Okey. Sangkut dekat penilaian. Bila penasihat tu bila nak kita kerja? Senasihat tu ada, kita minta senat akad, kita dah lagu JKPP JKPPA kan. Kita minta guidance itulah yang senat akad tak dapat, jadi nampaknya akan masuk senat. Tak apalah, ikut. Barulah saya pergi buat penasihat. Lambat lah macam mana. Mungkin saya perlu JKPP. Tak apa. Sebab senat 425 tu apa? Bulan Sebab dia yang tu bulan 5. Sebab bulan 5. Sebab PJK nak run SAM ni. Jadi senat bulan 4 kena ada. Ijaz kena bagi ada. Okey, yang ni kita tengok okey no, setiap bulan ada. Ya, kali
Yang ni juga termasuk program eksekutif ya. Mana kita orang tengok itu, mana paper eksekutif pun kena masuk. So sini lepas tu baru masuk senat. Okey pun yang ni. Okey. Okey, nanti kita setelah diperakukan kita akan buat edaran lah nanti. Ya, baik. Itu je kan? Itu je Prof. Semua hak tadi masuk senat ni. Yang mana? 12 18. Okey, terima kasih kepada semua. Cuma kita round table. Kalau ada isu-isu berkaitan dengan akademik lah untuk kita selesai segera lah. Kita mula dengan UEC kalau ada. Tak ada, no? UEC semalam ada satu bahagian pendidikan Majlis Agama Islam mereka nak buat kursus kepada staf-staf jawatan agama. Lepas tu nanti UEC kena pergi jumpa mereka. Mereka nak macam micro credential juga. Maknanya kursus-kursus tu bila mereka hadir, mereka boleh kumpul-kumpul, mereka dapat apa? Baru diploma ke. Itu mana dalam jangka masa yang panjang nanti mereka dianggap sebagai micro credential lah. Kursus itu sebagai micro credential. Mana kita boleh terima pakai, maknanya boleh transfer kredit apabila mereka nak sambung ke diploma pengajian Islam. Lepas tu Dr. Suhadi juga sedang akan berbincang dengan JAKIM macam mana nak buat diploma apa yang kafar tu. Diploma pendidikan profesional guru kafar. Jadi lepas raya kita akan pergi ke JAKIM berbincang dengan sana nak buat macam mana. Kebetulan yang jaga tu pun ada kawan-kawan saya di JAKIM tu. Saya nak tengok macam mana. Kadang-kadang bersembang dengan kawan ni lagi mudah. Yang penting kita buat untuk guru kafar. Dia kalau kementerian yang penting JAKIM yang penting JAKIM iktiraf. Kalau kita buat dalam eksekutif pun kalau JAKIM iktiraf okey. Dia ada laman. Okey, Prof Yahya kalau ada apa-apa yang nak pergi Kelantan tu untuk apa? Yik itu. Okey, tahniah. Kita akan bulan ni surat dah keluar tadi. Maknanya Prof Yahya dengan Dr. Suhadi dan mungkin wakil daripada kaunseling sama ada Prof Rozlan ataupun Prof Anur akan ke Yayasan Islam Kelantan untuk buat kunjungan hormat untuk peluang-peluang yang begitulah. Sama ada program sedia ada ataupun program-program baru lah. Jadi kita kena banyak usaha-usaha macam tu. Ya, untuk bagi hidup. Terima kasih Prof Rozlan kalau ada. Okay, Prof, apa ni seperti yang kita bincang tadi tentang struktur yang di Trans Universiti dan juga pada dua bidang tu, pengajian Islam dan bukan pengajian Islam tu, kita dah edarkan struktur berdasarkan keputusan Senat. Minta dekan-dekan beri perhatian lagi untuk buat persetujuan kurikulum review masing-masing. Ya. Begitu juga pihak PJK juga dan pihak UASC juga kita bagi satu kopi. Terima. Okey. Ya. Sebelum tu Cik Saiful, tolong print balik saya ni minit mesyuarat tu. Saya nampak macam keliru tadi. Takut tersilap minit. Dan kalau benda tu tersilap dalam perkara berbangkit ataupun pengesahan minit mesyuarat, kalau belum sahkan, itu dah tujuannya. Itulah tujuan pengesahan sebenarnya. Pengesahan minit mesyuarat lagu tu lah untuk tujuan pastinya benda tu betul seperti mana yang dibincang tu. Saya dengar apa yang Zusha baca, apa yang Dr. Sani dengan Dr. Zai baca tadi macam ada kesilapan tu. Maknanya yang mana untuk siapa? Pasal dua benda tu, untuk program yang berkaitan pengajian Islam dengan program yang bukan pengajian Islam tu. Buang yang mana, tambah yang mana tu.
Takut tersilap yang tu, dia pegang hak silap, mampu kita. Yang kau sedarkan tu struktur yang diluruskan, bro. Ya. Tapi yang mungkin kita keliru tu bagi pengajar muka Islam dan pengajar Islam tu kan dia ada arahan keputusan dari Senat tu nak masuk ke dalam bahagian mana pergantian tu. Yang tu yang pengajar Islam tu kan. Itu je yang kita semak Senat tu, tapi struktur tu dah benar dah. Betul dah kan. Betul. Zela, kalau ada apa? Minggu depan. Penat tu minggu depan. Kedua sebab. Itulah, minit mesyuarat tu nak kena tengok boleh. Tolong hantar kata saya nak tengok kat mana betul-betul. Takut ada kesilapan, mampu kita. Mohon kalau dapat tafsiran tu kita edah segera ke kuliah-kuliah untuk pembintangan. Tindakan telefon lah yang ni lah. Okay, Asana ni kalau ada apa? Kalau tak ada apa, tak apa. Ada. Bengkel ODL tu yang patutnya dibuat minggu ni ditunda ke minggu depan. So nak mohon lah hantar KJ yang pegang jawatan penyararan sebagainya, dan pesyarah juga digalakkan masuk. Yang ni saya bila kita dah buat bengkel ni nak bagi knowledge pasal ODL dan juga SIM tu, kalau tak datang mai tanya pula kat mesti kan. Kita mohon lah pesyarah digalakkan, tapi yang penting tu yang pegang jawatan tu, penyelaras, KJ semua tu kena baca lah. Pasal online tu sepatutnya semua pesyarah patut kena ambil peluang ni untuk masuk. Termasuk champion tu lah. Yang champion. Yang champion. Tak apa, online. Online masuklah ramai pun. Yang ni konsep lah. Konsep dan pelaksanaan ODL. Kan? Biar semua kena faham. Kalau tidak, kalau boleh semua lagi bagus. Dekan-dekan lah. Dekan-dekan cuba galakkan nikah sunat muakkad. Yang wajib tu, yang jawatan tadi tu. Lain-lain ni sunat muakkad. Tarawih, macam tarawih. Pahala berganda-ganda. Ini akan diberi CJ dan juga CPD. Saya pun nak masuk, tapi hak baru ni kelas. Tapi saya dah masuk kat ikhlas, saya nak masuk tak. Ada senat. Ada senat pula dah semua. Tapi tak apalah. Izri kata bukan wajib, ahli senat tak wajib. Ada recording kan? Tapi ada recording. Okay, Dr. Rahani, kalau ada apa? Tentang kami juga diminta untuk undang. Kemudian kami dah membuat pertanyaan kepada pihak FP Profession Qualifying Board Malaysia. Sebab mereka ni yang kontrol program undang tentang moratorium lah yang telah pun dikuatkuasakan sejak 2006. Adakah moratorium itu masih lagi ataupun telah dibuka? Jadi kami dah dapat jawapan daripada pihak FPUB ini. Pihak Lembaga Kelaikan Profession Undang Malaysia mengambil maklum mengenai untuk makluman yang bersama doktor, moratorium penawaran perniagaan undang yang ditetapkan oleh kerajaan sejak 2006 masih berkuat kuasa. Itu je lah. Kita masih tak boleh tahu lah. Cuma dalam perbincangan dengan macam ni, nanti dalam senat akan datang maklum benda ni. Tengok IC nak kata apa. Ini secara rasmi daripada institusi. Tapi saya dah beritahu ni doktor malam, maknanya kadang-kadang IC ni dia ada laluan lain. Kita tengok lah itu kot. Maklumkan dekat senat, lepas tu dalam pengetahuan dia, nanti dia fikir cara jalan lah. Macam mana nak jumpa menteri ke apa ke. Kan? Kadang-kadang IC kita ni dia ada banyak laluan. Macam dengan apa nama ijazah kehormat itulah. Kalau sahabat lah tak boleh, kita tak apa kita buat. Kalau dia cari jalan boleh buat juga. Walaupun kena marah lah. Tapi yang penting benda tu boleh buat.
Jadi yang ni pun tak apa. Maklum dalam senat, lepas tu tengok MC nak kata apa. Kalau dia kata ada line, clear. Kalau tak ada line, tutup buku sat dah. Kan? Okey, Dr. Hadi kalau ada. Prof Haris. Prof Haris, saya tak cerita itu pasal nampak ramai sangat. Kita di setiap kuliah, kita kalau boleh, kita kena banyakkan program-program sampingan yang boleh mendatangkan pendapatan. Kalau KPSK adalah program teori menjaga kesihatan ke apa ke, buatlah program-program banyak, lepas tu collection, masuk dekat kuliah lah. Lepas tu kuliah gunalah duit tu dalam akaun amanah tu. Ini kena bincang dengan doktor-doktor lah kalau mereka short course lah. Short course kan. Itu kita bayar asin lah. Buat hari Sabtu. Kita bayar asin lah. Kalau mereka mau lah kan. Pasal saya ingat ilmu kesihatan rakyat Malaysia ni sangat-sangat diperlukan. Ramai kecil manis lah, darah tinggi lah, kesan daripada pemakanan lah. Kita tak tahu, kita ni makan sedap ya. Janji sedap, makan. Mereka kata makan ni kena sebelum pukul 8 malam ke. Atas pada pukul 8 malam tu, dia akan memudahkan kita kena kecil manis, darah tinggi. Betul ke itu? Jadi sekarang ni kita kena ambil peluang. Rakyat Malaysia ni di antara yang mengalami penyakit yang macam-macam. Kesan daripada kehidupan. Kesan daripada tak ada ilmu kesihatan. Kami bukan ada ilmu kesihatan. Dulu masa sekolah rendah, kita ada pelajaran kesihatan. Lepas kerak je. Budak-budak lah lagi tak belajar kesihatan. Yang dia belajar, makan je. Boleh tak fikir macam mana tu? Untuk tabung lah. Dan juga keperluan lah. UEC pun boleh education boleh research estate lah. Apa bincang. Ustaz Zubair? Belakang sekali tu apa tu? Tengok sikit tak nampak tu. Israel? Pelari? Senang. Ni. Itu kita nak tengok yang mana ni. Kalau macam syariah nak pakai mana? Syariah halal tu nak pakai mana? Siapa dia contoh semak kayuran? Ahli-ahli siapa dah? Pengurusi siapa dah? Sekretariat siapa dah? Benar hari panggil ya. Mana? Ya macam ni. Yuran ni ambil struktur yuran hak paling mahal hak sedia ada. Hak paling mahal tu. Okay, standard lah. Lepas pada tu panggil mereka bincang hak tu lah. Mana base kepada struktur yuran sedia ada. Masukkan dalam tu. No? Kalau tak payah bincang pun ambil je bagi kat mereka pun tak apa. Mereka masuk terus. Tak payah dia bincang lah. Bincang dalam ni terus ya. Ya. Nah. Saya ingat tak payah mesyuarat lah tu. Maknanya ambil template tu, copy, bagi dekat mereka. Mereka paste je. Lepas tu kita bincang dalam ni. Kan? Ya. Tuan pendaftar, kalau ada apa? Tadi pendaftar tadi, sebelum pendaftar masuk, kita suruh apa? Siti. Kita suruh apa? Itu yang Iklan untuk pensyarah. Sebab isunya tadi, persediaan untuk kita dapat yang pelajar baru, kota tu. Jadi, mereka akan main. Antara mereka akan tengok infra dan juga jumlah tenaga pengajar. Jadi, jumlah tenaga pengajar ni sekurang-kurangnya kita dah buat iklan lah. Maknanya Prof Haris beritahu tadi dia dah hantar surat dekat pendaftar untuk buat iklan bidang-bidang tu. Dia follow yang tu je lah. Cara ambil nak iklan tu.
Okey. Kita akan tambah bidang. Okey, cantik. Kita akan kata lepas itu harap galakkan. Cantik. Maknanya tindakan tu dah ada lah. Ya. Okay, terima kasih. Puan Rafidah. Bagi saya satu saja, iaitu isu tentang semakan kurikulum. Isu kesemakan kurikulum ni minta tuan-tuan, dekan dan sebagainya elit kepada pertukaran tarikh lah. Sebab arahan untuk semakan kurikulum dibentangkan tu adalah daripada ANC. Dan tarikh tu kalau tengok akan bertukar-tukar mengikut dia punya kelapangan. So ada dah yang bertukar, nanti dia akan update lah email tu dari semasa ke semasa. Okey. Saya pun. Okey. Pada Syah. Alif. Tak ada. Selalu Alif ada. Di belakang sana tu, ada apa? Tak ada apa? Okay. Kalau tak ada apa, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan saya mohon maaf kalau terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan hasil kajian mesyuarat kita tadi itu akan diangkat ke Senat yang akan datang, dan sebelum angkat ke Senat itu ada proses penambahbaikan. Dan kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah wal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elok. Elok. Tunggu saya pergi tepi lah. Tak, bukan rahsia apa. Tak ada rahsia apa. Attendant ada kat saya ni. Attendant. Okey. Sebab dah buka tiket dah. Okey. Okey. Dia punya itu dah dapat semua masuk bulan 1, tapi juga dah masuk lagi. Pasal apa? Dia kata dia jaga mak dia sebab saya ni pada universiti, tapi tak dia kena respon sampai ujung dari nanti. Kalau dia tak respon, dia tak maklum dalam resmi, dia akan diberi cuti tanpa gaji. Dari bulan 4 nanti lah. Tamat kontrak bila? Oh, lambat lagi lah. Dah lah. Okey. Surat dah hantar lah. Surat untuk bagi dia, minta dia risau. Okey. Dia sepatutnya dia tahu benar. Itu dia dapat. Dia belum ni dia pun boleh online dia. Tapi untuk gaji tak ada orang mengajar. Dia ada di sini pun tak cukup. Dia mengajar tu. Buat promosi. Sama juga dengan Syafi'i. Syafi'i sebenarnya dia sangkut dia pasport dia pun tak ada. Ya, pasport tu pekak lah. Jadi dua pasport. Mesel lah. Dua-dua mesel ke ni? Dia mesel. Ini dah Saya ada minta difahamkan dia adalah ketua penilai satu projek zakat. Tapi bila tak puas dengan hasil Dr. ini dia bagi untuk buat semua. Buat salah satu